A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini saya Wan Rasyid Ahmad Adnan akan membentangkan tentang tajuk kebat dalam pentadbiran pendidikan Islam. Okey, baik, kita pergi dulu kepada biodata diri saya. Nama saya ialah Wan Rasyid Ahmad Adnan dan angka giliran saya adalah 2024 0924 0242 dan saya merupakan daripada unit PIM 3 dan untuk subjek ini adalah kodnya adalah PMK 32 dan 3 dan nama pensyarahnya adalah Dr. Ashraf Ridwan bin Ali. Okey, baik, kita pergi dulu kepada definisi kebat. Jadi pertama sekali untuk kita mengenali sesuatu tajuk dengan lebih mendalam, kita harus memahami dulu apa yang dimaksudkan dengan kebat. Jadi kebat ini ialah keupayaan berfikir secara mendalam, kreatif dan kritis, penilaian dan analisis, dan ianya juga merupakan salah satu teras dalam PPPM, iaitu salah satu strategi Malaysia dalam pendidikan. Ianya juga berasaskan taksonomi Bloom dan digalakkan dalam pendidikan abad ke-21. Okey, baik. Apakah yang dimaksudkan berfikir secara kritis ini? Jadi pemikiran kritis. Pemikiran kritis ini ialah keupayaan untuk menilai dan menganalisis maklumat secara objektif dan mendalam sebelum membuat satu keputusan. Sebagai contohnya, apabila seorang pelajar ini ingin membaca dua artikel tentang perubahan iklim dan membandingkan data, dia dapat membuat kesimpulan berdasarkan kedua-dua data dan dapat menghuraikan apa yang ada dalam data-data tersebut. Sebaliknya dengan pemikiran kreatif, walaupun dia lebih kurang namanya iaitu kreatif dan kritis, tapi ianya membawa maksud yang berlainan. Pemikiran kreatif pula ianya melibatkan tentang kebolehan untuk menghasilkan idea baru, unik dan inovatif. Ia juga boleh kita cakap sebagai satu keupayaan untuk berfikir di luar kotak, di mana ianya mampu menjana idea yang memberangsangkan dan tidak terfikir oleh orang lain. Sebagai contoh dalam projek Reka Cipta selalunya, apabila kita ingin mereka cipta sesuatu ini, inovasi dan investasi ini, ianya merupakan suatu keupayaan yang susah kerana kita memikirkan sesuatu yang tidak ada lagi, tidak wujud lagi, dan kita memikirkannya di luar kotak. Kerana itulah pada zaman sekarang ini banyak kalau kita tengok penyelidikan, inovasi, termasuk juga dalam kita punya kampus IPG, Sedri apa semua itu, inovasi-inovasi dalam IPG Kedai kita, ianya juga merupakan salah satu daripada komponen kebat. Okey, kita pergi yang kedua. Kebat bukan kemahiran semula jadi, tetapi ianya perlu dibina dan dilatih melalui strategi pengajaran yang berteruskan, yang berpusatkan murid serta berasaskan cikgu. Jadi di sini dapatlah kita fahami bahawa ianya merupakan satu keupayaan yang mana kita perlu berlatih untuk berfikiran kebat. Okey, kita pergi yang ketiga. Kebat merentas semua mata pelajaran termasuk bahasa Arab, kerana inilah meningkatkan pemahaman, penilaian dan pengaplikasian secara kreatif dalam konteks kehidupan sebenar. Jadi kebat ini bukanlah satu mata pelajaran yang dikhususkan kepada sesuatu orang, tetapi ia merupakan satu kemahiran, di mana kemahiran ini wujud dan rentas kepada semua subjek yang ada, termasuklah apa yang ingin kita bincangkan pada hari ini, iaitu pendidikan Islam. Okey, baik, kita pergi pada seterusnya. Okey, baik, kita pergi kepada seterusnya iaitu definisi kebat menurut tokoh. Jadi kita lihat pandangan dan pendapat daripada tokoh-tokoh Islam terkenal berkaitan dengan kebat ini. Jadi yang pertama sekali kita ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitu salah satu kitab yang terkenal yang dikarang oleh beliau. Dia menekankan kepentingan memahami pemikiran secara kritis untuk mencapai kefahaman yang mendalam. Bukan sekadar mengikut satu cara tunduk tanpa pertimbangan. Ini mewujudkan asas kognitif, di mana analisis dan penilaian maklumat adalah penting dalam menjadi penyoal yang lebih bijak. Jadi ini apa yang dapat kita lihat bahawasanya kebat ini bukanlah sesuatu yang baru. Walaupun nama itu sendiri, kebat itu baru ada pada abad-abad kita, namun
Kupayat Kebat itu sendiri atau kupayat berfikir secara kritis ini sudah ada di dalam sejak dulu lagi, di mana Imam Al-Ghazali juga menekankan bahawa pemikiran secara kognitif ini sangat penting, di mana kalau kita lihat daripada salah sebelum ini pun, contohnya dalam peristiwa Nabi Musa, di mana Nabi Musa ini dia mencari sebelum bagi dia diberi hidayah, bagi dia ini mencari siapakah Tuhan yang sebenarnya dengan melihat kepada alam persekitaran, di mana beliau berjalan dan melihat memula kepada matahari. Apabila baginda melihat matahari ini, beliau menyatakan bahawa itu adalah Tuhannya. Namun apabila tenggelamnya matahari itu dan tibanya waktu malam, maka baginda ini menggunakan keupayaan berfikirnya dan menganalisis peristiwa tersebut. Jadi di mana yang boleh kita fahami bahawasanya kalau Tuhan itu sudah semestinya lah sifat Tuhan ini adalah yang maha kuat, yang maha ni. Jadi tak boleh lah macam Tuhan tiba-tiba ada, tiba-tiba tak ada. Jadi pemikiran yang logik itu Nabi Musa ni menganalisis. Maknanya matahari walaupun nampak gah pada mulanya bersinar, tapi apabila malam tak ada pula matahari. Maka bagi dia macam maknanya matahari ini bukanlah Tuhan. Kerana kalau Tuhan mestilah dia yang paling kuat, yang maha kuat. Jadi dia tak boleh tidak kejap ada kejap tak ada. Jadi di situ menunjukkan bahawa sejak dulu lagi sudah ada keupayaan berfikiran ni secara kritis dan kreatif. Okey, jadi yang kedua, Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina rahimahullah iaitu seorang ahli falsafah dan tabib terkenal. Beliau mengajarkan bahawa berfikiran secara logik dan berfikir adalah asas dalam mengurus penyakit serta menyelesaikan semua permasalahan. Pemikiran analitik dan sintesis yang dijalankan oleh Ibn Sina sejajar dengan prinsip kognitif dalam pendidikan. Jadi Ibn Sina juga menekankan bahawa kita ni perlu berfikiran secara logik dan kritis, di mana dalam bidangnya, iaitu bidang perubatan, ia adalah asas dalam mengurus penyakit. Jadi secara ringkasnya Ibn Sina ini dia menekankan bahawa pemikiran yang kritis ini sangat penting, iaitu walaupun dalam bidang perubatan ianya menjadi suatu asas, kerana beliau juga mengatakan bahawa kekuatan akal yang sebenar ialah apabila seseorang mampu melihat sebab-sebab tersembunyi di sebalik sesuatu fenomena. Jadi sebagai contoh dalam bidang perubatan oleh Ibn Sina ini menjalankan banyaklah kajian yang dijalankan. Jadi apabila beliau ini ingin mengetahui sesuatu penyakit ataupun kenapa benda perkara itu berlaku, contoh, kenapa apabila kita demam ini badan kita menjadi rasa panas, kita jadi suhu kita naik, kita tidak selera makan. Jadi apabila sesuatu fenomena itu berlaku, kita perlulah berfikir supaya kita dapat lihat sebab-sebab yang tersembunyi di balik suatu fenomena. Seperti mana yang diperkatakan oleh beliau, kekuatan akal yang sebenar ialah apabila seorang mampu melihat sebab-sebab tersembunyi di sebalik sesuatu fenomena. Jadi sebagai contoh yang sudah saya berikan, apakah sebab apabila seseorang itu demam maka suhunya naik. Jadi Ibn Sina ini menggunakan pemikirannya yang kritis dan kreatif, iaitu kebat lah, dalam menggunakan pendekatan logik dan analitik. Beliau ini cuba menyangkal sesuatu sebab untuk mengetahui kenapa perkara itu berlaku. Jadi yang terakhir adalah Imam Al-Syafi'i. Jadi Imam Al-Syafi'i juga rahimahullah, dia juga menekankan kepentingan berfikir secara mendalam dan sistematik, yang menunjukkan kepandaian dalam merancang penulisan. Jawapan yang benar berdasarkan dalil. Ini selaras dan berasas kognitif yang mengutamakan proses berfikir secara logikal dan kritikal untuk menghasilkan keputusan yang bijak dan sepakat dalam berpendapat. Jadi seperti mana yang kita tahu, Imam Syafi'i ini merupakan pengasas mazhab Syafi'i, di mana untuk mengasaskan suatu mazhab ini, dia perlulah menjadi seorang yang mujtahid, di mana seseorang itu mestilah menguasai dan
dan menguasai dan menjadi ahli dalam kesemua bidang, iaitu bidang hadis, sebagai contoh bidang hadis, bidang fiqh, dan sebagainya. Uh, jadi Imam Syafi'i ini merupakan seorang yang mampulah untuk mengkaji dalil syarak secara kritis, menilai perbezaan pendapat ulama dan membuat ijtihad yang bersandarkan kepada hujah dan dalil yang sahih. Jadi di situlah diperlukan kemahiran berfikir secara kritis dan kritis. Di mana kita perlu sebagai contoh Imam Syafi'i ini dia perlu menganalisis kenapa hadis ini berkata sedemikian, kenapa hadis ini sedemikian, dan apakah keputusan beliau untuk membuat satu hukum berdasarkan hadis-hadis. Sebagaimana kita tahu hadis-hadis ini ada banyak, dan begitu juga dengan pendapat-pendapat sahabat, di mana apabila satu isu ataupun satu perkara muncul ini, jadi beliau ini Imam Syafi'i ini perlulah mencari penyelesaian dengan memikirkan apakah keputusan yang terbaik. Jadi di situlah wujudnya pemikiran kritis dan secara logik akal. Okay, baik, kita pergi kepada seterusnya, iaitu dalil Quran dan Sunnah berkaitan kebab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Jadi ayat ini menggesa orang Islam untuk menggunakan akal secara mendalam dan tidak sekadar mengikut sesuatu secara tunduk tanpa pertimbangan, yang menunjukkan asas dalam kognitif, iaitu berfikir secara kritis dan analitik. Seperti mana yang kita tahu, di dalam agama Islam, Islam sangat mementingkan kewujudan dan kepentingan akal, iaitu di mana kita ini tidak boleh melakukan sesuatu tanpa berfikir. Kita harus menggunakan akal selari dengan wahyu, di mana wahyu ini akan membimbing akal untuk berfikir secara baik dan betul. Sebagai contoh, dalam agama lain menyembah kepada patung, menyembah kepada alam semula jadi. Jadi di situlah Islam menggesa supaya kita ini menggunakan akal. Apabila kita menggunakan akal, kita berfikir, kenapa kita perlu sembah sesuatu yang kita bina? Apabila kita menggunakan akal ini, kita tahu bahawasanya sifat-sifat Tuhan ini mestilah sempurna. Tuhan ni mestilah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang sifatnya terpuji lah, sifat yang telah contohnya wujud, kidam apa semua. Jadi apabila kita menggunakan akal kita dengan baik, maka kita secara tidak langsung kita akan tahu bahawa satu agama itu salah atau betul. Sebagai contoh, menyembah bahala. Bahala tu kita buat sendiri dengan tangan kita. Kita boleh hancurkan dengan dia bila-bila, tetapi kita pergi sembah pula dia. Jadi sangatlah mustahil bagi akal kita untuk melakukan sesuatu perkara tersebut. Tetapi dalam Islam, dia menyuruh kita menggunakan akal secara dengan wahyu. Apa maksudnya? Maksudnya apabila ada sesuatu yang tidak boleh difikirkan dengan akal, kerana akal ini masih lagi ada batasnya. Contoh, kalau kita memikirkan tentang sifat Allah ataupun wujud asli Allah, ini tak boleh. Kita perlu dibimbing oleh wahyu, di mana wahyu seperti Al-Quran dan Al-Sunnah akan membantu kita berfikir dengan betul. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini bahawasanya di dalam Al-Quran dan dalam agama Islam ni sudah lama mementingkan kemahiran berfikir secara kritis dan analitik, di mana ianya membantu seseorang itu berkembang secara kognitif. Dan dalil yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin ya'lamun. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa mereka yang menggunakan akal dan berfikir secara bijak akan menjadi penyoal yang secara konsisten, jujur dan bersikap positif. Jadi samalah dengan dalil atas, di mana ianya menunjukkan juga kepada kepentingan berfikir, iaitu apabila kita berfikir secara mendalam, meneliti, ianya membantu kita menjadi seorang yang lebih baik.
Okey, baik, kita masuk kepada tajuk kita yang seterusnya, iaitu pentadsiran pendidikan Islam. Jadi salah satu proses pembelajaran yang melibatkan aktiviti menghurai, mengumpul, mengurus, memberi skor dan mentafsirkan maklumat mengenai proses pelajar adalah untuk menghasilkan gambaran jelas mengenai pencapaian pelajar dalam mencapai objektif pembelajaran tertentu. Seringkasnya kita melakukan pelbagai aktiviti dan ujian untuk menghasilkan gambaran yang jelas tentang pencapaian yang telah dicapai oleh pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran. Proses ini penting kerana ianya membantu pendidik menilai kemajuan pelajar dengan lebih objektif dan terperinci. Dengan mengumpulkan dan mentafsirkan data mengenai prestasi pendidik, pendidik ni dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pelajar dalam subjek atau aktiviti pembelajaran, seterusnya menyediakan maklum malas yang berguna untuk penambahbaikan. Jadi yang dapat saya simpulkan, pentadsiran pendidikan Islam ini adalah salah satu cara untuk kita mengenal pasti kelemahan dan kekuatan seorang pelajar, di mana kita test dia dengan pelbagai jenis pentadsiran untuk kita menilai, mengumpul, kita merumus dan mentafsirkan maklumat mengenai proses pelajar. Dengan cara kita hasilkanlah gambaran yang jelas tentang pencapaian pelajar tersebut. Jadi apabila kita ada sesuatu data dan kita ada tafsiran maklumat itu, kita dapat gunakan ia untuk meningkatkan lagi, untuk mengenal pasti apa yang pelajar itu lemah, apa yang pelajar itu kuat. Jadi kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan dia. Jadi kita dapat menggunakan perkara itu, data itu untuk meningkatkan prestasi pelajar. Sebagai contoh, apabila kita membuat satu saya contohlah peperiksaan. Jadi apabila kita guna satu peperiksaan, kita dapat tahu secara mudah dengan melihat hasil ujian tersebut. Contoh, pelajar itu dapat 70/100. Jadi apabila kita lihat di manakah tempat yang pelajar tidak dapat skor ataupun tidak jawab dengan betul. Sebagai contoh, dalam bidang ibadah, dalam soalan berkisarkan tentang solat, hukum solat dan sebagainya. Jadi di situ kita dapat tahu, pelajar ini kurang pemahaman tentang solat. Jadi apabila pembelajaran seterusnya, kita dapat menekankan perkara tersebut. Di sinilah yang bermaksud kita dapat mengenal pasti kemajuan pelajar itu dengan lebih objektif dan terperinci. Jadi kita dapat gunakan data maklumat tersebut untuk meningkatkan prestasi pelajar. Okey, baik, kita pergi kepada ciri kebat dalam pentaksiran. Sebagaimana yang saya telah beritahu tadi, pentaksiran ini merupakan salah satu cara untuk kita mengenal pasti potensi pelajar. Jadi macam manakah kita ingin menggunakan atau mengaplikasikan sesuatu kebat dalam pentaksiran kita? Jadi berikut merupakan ciri-ciri yang dapat kita kenal pastikan. Yang pertama adalah pemahaman ilmu. Kemampuan murid untuk memahami konsep-konsep asas dalam Islam seperti akidah, ibadah, akhlak dan sejarah Islam. Jadi pertama sekali lah untuk kita memperkembangkan kemahiran kebat kita, semestinya kita perlu ada pemahaman ilmu yang teguh dan kuat. Sebagai contoh, dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, kita perlu ada pemahaman, perlu ada asasnya dulu sebelum kita dapat berfikir lebih lanjut. Dan yang kedua, kepelbagaian situasi sebenar. Jadi penggunaan contoh atau senario kehidupan sebenar yang memerlukan pelajar mengaplikasi pengetahuan Islam dalam konteks yang nyata. Jadi di sinilah merupakan perkembangan awal, di mana apabila kita dapat merelatekan, apabila kita dapat sambungkan konsep yang dipelajari dalam bilik darjah dengan situasi sebenar, di situlah akan munculnya, akan membuat perkembangan awal tentang macam mana kita ingin berfikir secara kritis dan kreatif. So, sebagai contoh, kita belajar bahawa apabila tiada wudu, kita bolehlah bertayamum dengan syarat-syarat berikut. Jadi apabila kita ada pada situasi sebenar, sebagai contoh dekat rumah kita tak ada air, di situ kita fikir, kita nak buat apa ni, tak ada air ni, adakah situasi itu boleh kita untuk bertayamum? Di situlah pelajar akan berfikir secara kritis. Di situlah bermulanya pemikiran ini
bermulanya cara kita berfikir. Jadi yang ketiga, pelbagai tahap pemikiran. Jadi tahap kesukaran yang berbeza dalam soalan atau tugasan merupakan satu pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk merangsang pemikiran pelajar secara lebih mendalam. Di mana pelajar bukan sahaja dikenaki mengingat fakta asas tapi juga diminta untuk menganalisis, menilai serta mencipta idea baharu berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Jadi inilah yang dikatakan taksonomi Bloom, di mana ada tahap kesukarannya. Ada rendah, ada tinggi, ada sederhana. Jadi di situ akan merangsang pemikiran dan mengembangkan kemahiran berfikir, di mana ada certain soalan, ada setengah soalan yang memerlukan kita untuk berfikir lebih, untuk menganalisis data yang diberi, menghendaki kita untuk mencipta sesuatu yang baharu. Dan di situlah kita dapat pupuk, kita dapat mengembangkan tahap pemikiran kita. Okey, baik, kita pergi kepada seterusnya, iaitu fokus kebat. Yang pertama sekali, menganalisis. Pelajar mampu memecahkan sesuatu maklumat kepada bahagian-bahagian kecil, mengenal pasti hubungan antara bahagian tersebut serta membuat perbandingan dan pertimbangan. Jadi seringkasnya itu adalah apa yang diertikan sebagai menganalisis, iaitu kita analisis apa selalunya orang cakap. Apa itu analisis? Analisis. Jadi analisis ni adalah kita memecahkan, kita mengasingkan sesuatu benda itu kepada bahagian-bahagian kecil. Di situlah dapatnya kita untuk menganalisis suatu perkara. Yang kedua adalah menilai, iaitu penilaian. Pelajar mampu membuat keputusan atau pertimbangan berdasarkan fakta, hujah atau nilai tertentu. Jadi menilai ini adalah kita dapat buat satu keputusan di mana nilaian kita kepada satu perkara itu berdasarkan apa yang kita faham. Contoh, kita menilai seseorang. Kita mengamati dia menggunakan penglihatan, kita mendengar dia apa yang dipercakapkan. Jadi kita menilai seseorang itu, oh orang ni baik. Kenapa kita nilai orang tu baik? Sebab kita nampak dia tolong orang ramai, kita nampak dia buat kebaikan. Jadi di situ kita menilai. Jadi yang terakhir sekali, mencipta. Pelajar mampu menghasilkan idea atau sesuatu yang baharu dengan menggabungkan maklumat atau konsep yang telah dipelajarinya. Jadi seperti mana kita tahu, untuk kita menganalisis, untuk kita menilai, untuk kita mencipta, kita perlukan pemahaman yang kukuh terlebih dahulu. Kerana itulah salah satu ciri-ciri kebat dalam pentafsiran. Yang pertama sekali yang telah saya sebutkan dalam slide sebelumnya, iaitu adalah pemahaman yang kukuh, pemahaman yang teguh, di mana pemahaman yang teguh menjadi asas untuk kita berfikir, menjadi asas untuk kita melakukan perkara-perkara yang lain. Iaitu dalam contoh adalah fokus kebat ini, mencipta. Okey, yang keempat iaitu menyelesaikan masalah. Pelajar dapat mengenal pasti masalah, menganalisis punca dan mencari penyelesaian berdasarkan prinsip Islam. Yang kelima, membuat hubung kait. Pelajar dapat mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan situasi sebenar dalam kehidupan harian. Yang terakhir sekali, kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Pelajar mampu memberi pandangan yang logik, rasional dan intelektif terhadap suatu perkara ataupun konsep. Jadi yang terakhir inilah di mana terdirinya daripada yang awal, yang mula-mula itu hingga dikembangkan menjadi kemahiran berfikir kritis dan kreatif, di mana kita dapat memberi pandangan dengan lebih luas, dengan lebih lengkap. Di mana di situlah kita menganalisis, di situ kita menilai, di situ kita menghubung kait, di situ kita menyelesaikan masalah, dirumuskan dalam satu pandangan. Kerana itulah pada zaman sekarang, kalau kita perasanlah, kalau kita sedari, banyak soalan. Apakah pendapat anda? Apakah pendapat anda? Apakah pendapat anda? Sekiranya anda diletakkan pada situasi tersebut, apakah tindakan anda? Dia hanya untuk merangsang kita, untuk melatih kita berfikir secara kritis dan kreatif. Okey, kita pergi pada seterusnya, iaitu cabaran pelaksanaan kebat. Yang pertama sekali, kekurangan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan kebat turut menyukarkan guru dan pelajar. Buku teks dan modul yang digunakan tidak banyak memberi ruang kepada aktiviti atau soalan yang mencabar minda pelajar ke arah berfikir secara tinggi. Jadi inilah merupakan salah satu cabaran yang utama, di mana kurangnya bahan bantu mengajar yang lebih canggih. Seperti mana kita tahu, kita sekarang
kita sekarang telah menuju kepada PAK 21, iaitu pengajaran abad yang ke-21, di mana penggunaan teknologi ini juga sangat penting dalam kita untuk bantu kita mengajar. Tetapi seperti mana kita tahu, ianya menelan kos yang tinggi, di mana tidak semua sekolah mendapat keperluan ataupun mendapat bantuan bahan bantu mengajar ini, sebagai contohnya LCD apa semua. Jadi ini merupakan salah satu cabaran yang perlu kita hadapi lah sebagai seorang cikgu untuk mewujudkan suatu persiaran yang kondusif. Kita perlu memikirkan cara yang lain. Yang kedua adalah kemahiran dan kemahiran guru yang terhad turut memberi kesan yang tidak semua guru mahir merancang soalan atau aktiviti berdasarkan kebat. Jadi ini merupakan masalah individual atau masalah guru tersebut, pengajar tersebut, di mana tidak semua cikgu ini mementingkan keperluan kebat ini dalam pengajarannya, di mana ada setengah cikgu ataupun guru yang di mana dia punya hala tujunya tidak jelas. Hala tujunya tidak matlamat dia untuk mengajar anak-anak bangsa ini tidak terlalu jelas. Mungkin niat ataupun tujuan beliau itu menjadi seseorang guru tidak terlalu murni lah. Maknanya mungkinlah seseorang itu menjadi cikgu kerana dipaksa, kerana mengikut mak ayah, kerana faktor-faktor lain. Jadi menyebabkan dia fikir asalkan as long dia macam mengajar, selagi dia macam mengajar biasa-biasa, dia fikir dah cukup dah. Kerja untuk makan gaji sahaja. Maka apabila ada mesej begitu, maka dia tidak akan merubah, dia tak akan mempelbagaikan kemahiran dia dulu untuk mengajar anak-anak murid sebilangannya. Jadi mungkin ada sebahagian yang dia memahami kepentingan kebat ini dan dia cuba untuk menguasai kemahiran tersebut dan cuba untuk mempelajari bagaimana untuk mengaplikasikan kemahiran dan aktiviti-aktiviti dalam kelas untuk meningkatkan kemahiran kebat ini dalam pelajar. Jadi yang ketiga adalah sikap pelajar yang pasif juga menjadi cabaran. Ada pelajar yang kurang berminat untuk terlibat secara aktif dalam perbincangan atau aktiviti yang memerlukan ujahan, idea baharu dan penilaian. Jadi ini juga merupakan salah satu cabaran yang lain lah, di mana ada juga murid yang kurang, dia lebih kepada menyukakan pentadsiran secara senyap seperti exam, kuis begitu. Dia tidak suka aktiviti yang melibatkan kepelbagaian, yang melibatkan pelajar-pelajar lain yang berpusatkan pelajar. Jadi ini juga menjadi cabaran lah kepada cikgu untuk memikirkan bagaimana untuk menguasai, untuk mengajak pelajar-pelajar begini, cuba menceburkan pelajar-pelajar ini kepada aktiviti yang lebih kondusif, di mana aktiviti begitulah akan meningkatkan lagi kemahiran kebat. Yang keempat, kekangan masa dalam sesi pengajaran juga menjadi halangan. Aktiviti kebat memerlukan masa yang panjang untuk pelaksanaan seperti perbincangan dan soal jawab. Jadi dalam seperti mana kita tahu, untuk kita di dalam masa kita mengajar itu telah disediakan, seperti mana kita telah buat jadual GSU sebelum ini. Kita telah ditetapkan berapa jam untuk kita mengajar benda ni, subtopik ni, pengenalan ni, kepentingan ini, tajuk ni, ibadah, akidah telah ditetapkan. Jadi apabila kita ada kekangan masa, dia ni jadi menyebabkan pertindihan masa. Kita nak mengajar, membuat satu aktiviti yang menyeronokkan, membuat satu aktiviti yang merangsang kemahiran berfikir, tetapi kita juga terikat dengan tegangan masa untuk mengajar subtopik, di mana subtopik ini akan masuk exam, yang ini akan masuk exam. Jadi kita akan jadi confused lah. Jadi ia merupakan cabaran kepada kita. Yang terakhir sekali, tahap penguasaan ilmu asas yang lemah dalam kalangan pelajar. Ramai pelajar belum menguasai konsep asas seperti akidah, ibadah dan akhlak, menyebabkan mereka sukar untuk berfikir secara kritis atau menganalisis isu semasa yang berkaitan dengan Islam. Jadi seperti mana telah saya beritahu sebelum ini,
Untuk berfikir secara kritis, untuk mengembangkan kemahiran kebat ini, kita memerlukan kita memerlukan pegangan ilmu yang kukuh dulu terlebih dahulu untuk kita berfikir, untuk kita menganalisis. Kita perlu ada asas yang kuat dulu. Jadi apabila kita ada asas, jadi susahlah untuk kita mengembangkan kemahiran berfikir itu dalam kalangan pelajar. Okey, baik. Tadi kita telah bincangkan cabaran dan halangan yang kita hadapi untuk untuk mengembangkan kemahiran berfikir. Seterusnya kita pergi kepada langkah untuk mengatasi. Tadi kita ada cabaran, sekarang kita pergi melangkah penyelesaiannya. Saya telah perincikan 3 sahaja secara ringkas kerana waktu yang semakin mengejar kita. Jadi yang pertama sekali, mewujudkan suasana pembelajaran kondusif. Seperti mana yang kita tahu tadi, cabaran merupakan cabaran pelajar yang mungkin kurang berminat, pelajar yang kurang memahami, tidak pegangan asas. Jadi yang pertama sekali kita mewujudkan suasana pembelajaran kondusif, di mana dalam suasana pembelajaran kondusif ini kita perlukan sesuatu yang menjadi tadikan. Kita perlukan aktiviti yang mana menarik pelajar-pelajar yang kurang berminat. Seperti mana saya beritahu sebelum tadi, ada pelajar yang kurang berminat, ada pelajar yang tidak ingin menceburkan diri dalam aktiviti-aktiviti. Jadi kita perlukan sesuatu yang menarik mereka, yang menarik perhatian mereka, di mana aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan ini selalunya lah akan menarik perhatian supaya mereka akan mewujudkan ingin tahu. Dan di situlah kita dapat ajarkan mereka tentang ibadah, tentang ilmu-ilmu, tentang pemahaman asas ini dengan cara yang lain. Sebagai contoh dengan cara permainan, dengan game. Jadi mereka dalam masa sama mereka mengembangkan kemahiran berfikir itu, mereka juga mendapat sesuatu yang baru. Mereka dapat tahu satu ilmu yang baru. Dan yang kedua, galakkan pelajar berfikir dan bersuara. Ini juga penting, walaupun kita lihat berfikir, bersuara, mungkin kita nampak perkara itu remeh-temeh, tapi sebenarnya itulah yang merangsang otak kita, untuk merangsang kita punya kemahiran berfikir, di mana seperti mana saya beritahu, pendapat ini, kalau kita perasan pendapat bagi pendapat itu adalah salah satu cara untuk kita mengajar diri kita untuk berfikir. Jadi apabila contoh kita tengah mengajar suatu bidang, contohlah ibadah, tu ajar. Sebab kita bertanya, boleh siapa-siapa beritahu tak? Kita panggil murid tu, contoh nama dia Aiman. Okey, Aiman, kenapa Aiman rasakan kenapa Aiman rasakan kita perlu solat, contohnya. Kenapa Aiman rasakan kita perlu solat, kita perlu menunaikan zakat. Jadi di situlah kita akan mengajak, walaupun perkara itu kita lihat sebagai hal yang remeh-temeh, tapi bagi seorang pelajar itu, ianya akan mengembangkan. Dia macam, kenapa ya cikgu, kenapa ya? Jadi di situ dia akan mula berfikir, kerana kita merupakan hamba Allah, kita ini dijadikan oleh Allah, tiada lagi tujuan yang lain selain beribadah kepada Allah. Di situlah dia akan berfikir. Dan yang terakhir sekali, mengukuhkan penguasaan ilmu asas pelajar. Jadi sebagaimana yang saya beritahu sebelum ini, perlu ada asas yang kukuh dulu untuk kita menganalisis, untuk kita menilai, untuk kita menyelesaikan masalah. Kita perlu ada dulu ilmu pengetahuan supaya kita dapat hubung kaitkan konsep yang kita telah pelajari dengan situasi semasa. Jadi kita perlukanlah aktiviti pembelajaran yang menarik. Kita perlulah menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik, di mana kita juga perlu mengaplikasikan konsep-konsep telah kita pelajari, iaitu ada pelajar yang secara audiovisual, yang ada secara kinestetik, ada yang secara mendengar. Jadi kita perlukan menggunakan konsep-konsep itu untuk membantu mereka ini lebih menguasai ilmu asas pelajar, ilmu asas suatu bidang. Okey, kita pergi kepada yang terakhir sekali, iaitu implikasi pelaksanaan kebat. Jadi pelaksanaan kebat dalam pendidikan Islam dapat melahirkan pelajar yang berfikir secara kritis, kreatif dan berakhlak. Ianya membentuk pelajar mengaitkan ilmu dengan situasi semasa serta membuat keputusan berdasarkan nilai Islam. Pelajar juga dapat menjadi lebih berani menyuarakan pandangan dengan hujah yang bernas. Guru pula berperanan sebagai pembimbing, seperti mana kata Imam Ghazali, ilmu tanpa pemudah cara bukan sekadar menyampaikan ilmu. Seperti kata amal adalah sia-sia, ilmu tanpa amal adalah sia-sia, dan amal tanpa ilmu adalah gila. Ianya menekankan pentingnya kefahaman yang mendalam, bukan sekadar hafalan. Jadi secara khulasahnya,
kemahiran berfikir, implikasi pelaksanaan kaibat ini sangatlah penting dalam agama Islam, kerana yang pertama sekali ia membentuk pelajar itu seorang yang berfikir secara kreatif. Jadi dia dapat menyelesaikan masalah, dia dapat memberi pandangan, dia menjadi seorang yang berani, yang dapat mengutarakan pendapat dan pandangan sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah dan isu semasa. Jadi apabila dia dapat mengutarakan pendapat, sekaligus ia telah mengembangkan perkembangan diri sendiri dengan cara menganalisis suatu masalah, dengan cara menilai suatu masalah. Jadi dan semestinya lah apabila dapat memberi pandangan, sudah pasti perlu adalah pegangan ataupun perlulah ada asas yang kukuh. Jadi di situlah terdapatnya dalam diri dia pemahaman yang teguh. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan slide selepas ini merupakan rujukan-rujukan yang telah saya gunakan dalam menghasilkan slide ini. Terima kasih. Syukran.